Anda mahu menjadi pelabur hartanah yang cekap, tetapi tidak tahu bagaimana untuk bermula? Jangan risau. Hari ini, saya akan kongsikan 5 perkara mudah yang boleh anda lakukan sekarang untuk meningkatkan kecekapan dan keuntungan dalam pelaburan hartanah. Langkah pertama, fahami pasaran anda. Pantau harga hartanah, permintaan penyewa, dan kawasan yang sedang berkembang. Kajian pasaran yang baik membantu anda membeli pada harga terbaik dan mengelakkan pelaburan yang merugikan. Jangan beli hartanah hanya kerana harganya murah. Pastikan ia mempunyai aliran tunai positif, bermaksud pendapatan sewa lebih tinggi daripada kos bulanan seperti pinjaman, cukai dan penyelenggaraan. Pelabur hartanah yang bijak tahu memilih pembiayaan yang sesuai. Kadar faedah, tempoh pinjaman, dan bayaran bulanan semua memainkan peranan penting dalam kejayaan pelaburan anda. Lokasi adalah segalanya. Pilih kawasan dengan permintaan tinggi, berhampiran kemudahan awam, universiti atau kawasan industri yang sedang berkembang. Pasaran hartanah sentiasa berubah. Pelabur berjaya sentiasa belajar dari buku, seminar dan pengalaman pelabur lain. Itulah 5 perkara mudah yang boleh anda lakukan untuk menjadi pelabur hartanah yang lebih cekap. Ingat, pelaburan yang berjaya bukan tentang nasib, tetapi tentang strategi yang betul. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.